rasa tak sedap hatilah hari ni. Perasaan awak je kot. Nampaknya ada sesuatu menuju ke sini. Hati-hati kawan-kawan. Serap! Tidurkan semua murid-murid itu. Macam pelik je hari ni. Nampaknya ada sesuatu di situ. Cari teras tenaga itu dan seekorkan virus mengantuk. 602. Cari teras tenaga itu. Kami tak akan menangkan Tamawik teras tenaga ini. Ia milik bumi. Kami akan menghalang kau. Terimalah bola bayangan ini. Ampas kristal teras tenaga. Mereka telah ramai. Kebeli kristal teras tenaga. Selamatkan kristal teras tenaga. Berhenti robot penceroboh. Serang mereka. Sebarkan virus. Bertahan kawan-kawan. Biar kamu pula yang hidup. Kristal kita dah selamat. Belum lagi. Sebarkan virus. Mengantuknya. Akhirnya kristal ini menjadi milik kita. Tidak semudah itu. Maafkan kami. Kamu patut dihukum. Maafkan kami. Sebenarnya kami terpaksa. Ceritakan apa yang terjadi. Sebenarnya kami datang dari planet AI. Planet kami sangat mahal. Di bumi berasal dari teras tenaga planet kami. Suatu hari, teras tenaga kami meletup. Bandar kami kehilangan sumber tenaga. Bumi sahaja harapan kami. Dan kami terus ke sini. Tapi, kenapa kristal tenaga dari bumi? Jika planet kami kehilangan tenaga, AI dunia juga akan hilang. Bumi kamu dalam masalah besar. Dunia kamu akan huru-hara. Bukan dengan cara begini. Jika benar, kita bersama halang AI dari hilang. Sekarang, saya lepaskan kamu. Saya akan berikan kristal teras tenaga ini. Ia akan memulihkan planet AI kamu. Dari kami akan membalas kita buat baik di balas baik. Apa yang terjadi ni? Kami takkan lupakan pertolongan kamu. Kami terpaksa pergi sekarang. Kita mesti membantu mereka yang dalam kesusahan. Semoga berjaya. Planet AI yang dulu hampir musnah, kini kembali menjadi planet yang maju dan terus membekalkan teknologi AI kepada manusia di bumi. Ingat murid-murid, yang pertama, kita mesti membantu mereka yang susah. Kedua, hargai dan gunakan tenaga dengan bijak. Terakhir, maafkanlah kesilapan orang lain. Kami penjaga kristal teras tenaga. Bukan propaganda, tapi cerita nyata. Tidak terkenal lawan handal, kami mencuba. Semua bebas bahaya.